ada pertanyaan daripada di kalangan kita, iaitu berkaitan dengan satu post daripada individu yang tertentu daripada media sosial. Katanya demikian, ada jodoh adalah, ada jodoh adalah. Biasa kan kita dengar kan, ada jodoh adalah. Cuma dalam kataan ini, ayat ini ada yang disambung. Salah, dia macam ni, memang jodoh di tangan Tuhan, tapi takdir di tangan kita. Kalau kita tak berusaha, maka bukan dialah jodoh kita. Kalau kita berusaha, insya-Allah jodoh itu milik kita. Kan Allah dah janji, siapa yang berusaha dia pasti berjaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam pertikan ini kita pertamanya kita kena memahami bahawa qada ni dia ada qada mubram, dia ada qada muallaq. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, qada ini ketentuan daripada Allah Ta'ala, adalah ketetapan yang Allah tetapkan daripada azali. Dan dalam masa yang sama, apabila adanya usaha, semestinya akan berlaku perubahan. Kalau Allah takdirkan kita ni tidak berjaya, tetapi kita ada usaha dalam aspek peperiksaan, exam, kita berusaha tuan-tuan, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dan Allah perkenankan dan makbulkan doa kita, sudah semestinya insya-Allah dia jadilah keadaan yang muallak. Berubahnya kerana apa? Sebab usaha, dan Allah menetapkan keadaan takdir, qada dan qadar yang tersebut tuan-tuan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam memahami dalam bab qada mubram dan qada muallaq ini, kita sedia maklum dalam aspek kehidupan kita. Contohlah, kalau kita, Allah takdirkan kita ini berlakunya kemalangan, tetapi kita berhati-hati dalam memandu. Berlaku perubahannya kemalangan itu, ianya mungkin berbeza. Berbezanya mungkin di awal teruk kemalangan kita, tetapi kita ada usaha untuk berbawa kereta dengan keadaan yang baik, kemalangan tu berlaku, tapi tak berlaku seteruk mana tuan-tuan. Dan yang kita kena faham juga, semua yang berlaku ini adalah takdir daripada Allah Ta'ala, yang tak boleh kita elak. Walau macam mana kau Allah kata berlaku, berlakulah. Itu yang kita kena pegang dalam dari segi aspek akidah. Cuma kita kena berusaha. Kadang-kadang betul kata, aku ni memandu elok je, tak ada masalah pun, okey dia. Tetapi ada orang lain yang melanggarnya, maka apa akan berlaku? Maknanya itulah takdir yang Allah telah tetapkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, dalam keadaan yang kita tahu sedia maklum, dua perkara yang ini semua adalah ketentuan Allah Ta'ala. Yang pertamanya jodoh, yang keduanya mati. Kan? Kalau kita dalam aspek mati, kalau Allah kata kita mati pada hari berkenaan, macam mana keadaan kita sekalipun, kita mati pada hari berkenaan. Kita tak boleh kata kan, ada orang kata mati ni sakit. Tak juga kalau Allah kata kau mati besok. Mati besok itu ada orang yang dalam keadaan yang berjoging, tuan-tuan, yang keluar viral semalam kan. Ya, anak, mak isteri dia dengan anak dia datang, dia berjoging tuan-tuan, tiba-tiba dia jatuh, orang ingatkan dia kemalangan, tapi tak ada kenderaan apa yang di kiri dan kanannya, tak ada apa yang berlaku, rupanya dia sedang berjoging, jatuh dia tuan-tuan, meninggal. Allah Ta'ala takdirkan demikian. Dan dalam aspek jodoh ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang saya nak bagi fahamkan kita bersama, betul ya, boleh dikatakan ada usaha maka adalah jodohnya tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan rasa, aku ni suka betul lah pada seorang ni, dia pun berusaha lah. Apa berusahanya? Dia hantarnya bunga setiap pagi tuan-tuan. Ya, dia ni jemaah masjid, dua-dua jemaah masjid kan, dua-dua jemaah masjid. Bila sampai dia tahu je mana yang si perempuan ini dia akan letak kereta dia tuan-tuan, dia parking kereta tuan-tuan. Yang perempuan ni pula, yang hajah ni pula, dia bawa kereta, dia tahu dia parking kat mana. Setiap pagi haji ni hantar bunga yang dekat kereta tu tuan-tuan ya. Kalau hantar bunga kat kereta, dah romantik dah.
lagi romantik, setiap kali sarapan selepas subuh, dia tahu kat mana hajah ni akan duduk, tuan-tuan. Kan? Sarapan hajah ni duduk kat mana. Dia pun letaklah bunga dekat situ. Tiap-tiap hari dapat, tuan-tuan. Dia usahakan demikian untuk memiliki individu yang berkenaan. Tapi kita kena lihat usaha-usaha yang tersebut tu, dia kena tengoklah. Kita ada batas halalnya, ada batas haramnya, tuan-tuan. Kalau contoh apa batas haramnya? Dia cuba usaha untuk mendapatkan perempuan tu. Dia hantar, tetapi perempuan itu adalah bini orang. Tu parah, tuan-tuan. Salahlah dia punya usaha tu, tuan-tuan. Maka usaha itu adalah usaha yang batil. Kerana apa? Memang kau nak ke seseorang, tapi kau usaha dengan cara yang salah. Kerana itu adalah individu isteri kepada orang lain dan haram untuk mengganggu rumah tangga orang, tuan-tuan. Okey? Tapi dalam aspek ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ada jodoh tak adalah, itulah yang terkait, bukan terkait dengan usaha semata-mata, tetapi macam mana sekalipun Allah yang menentukan. Contohnya yang kita dapat lihat masa zaman sekolah, dikatakan bahawa dia bercinta. Lama dia bercinta, tuan-tuan. Daripada dia form 4 sampailah dia masuk ke college, tuan-tuan. Beria dia punya bercinta sampailah ke college. Tok tak jadi kahwin. Itu namanya tak ada jodoh ketika itu. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia bertemu kembali dalam keadaan seorang duda, seorang janda, tuan-tuan. Selepas 25 tahun selepas itu, dia jumpa balik, kau ni kekasih lama aku ni. Macam mana kau jangan laki Dan dah 3 tahun mati dah. Yang kau pula baru bini mati. Lagi parah, tuan-tuan. Bukanlah parah apa, maknanya tiba-tiba Allah takdirkan. Itulah namanya jodoh yang Allah telah tetapkan, tuan-tuan. Memang basic dari segi hukum takdir ini, ada berlakunya usaha, insya-Allah dia akan berubah. Yang seperti mana kita faham apa yang dimaksudkan dengan qada' mubram dan qada' mu'allaq, tuan-tuan. Tetapi nak bagi tahu bahawa dalam bab jodoh dan kematian, macam mana usaha kita sekalipun, Allah yang menentukan, tuan-tuan. Okey? Sebab apa? Sebab yang statement yang di hujungnya, kalau kita berusaha, kita akan berjaya. Tak dinafikan, ada yang kita berusaha tapi tidak berjaya. Itulah dipanggil sebagai takdir Allah Ta'ala.